sungai dia. Dinding. Ada nak? Kentang belado. Ada. Tak. Okey. Penuh. Guys, menu kita kali ni. Sikit lama. Stop. Jom kita makan dulu. Okay guys, urusan dia. Yang kita boleh nampak sini toilet. Kita ada parking dekat bawah sungai ataupun boleh parking kat sini lah. Sini pun tapak ada tapak 5. Kawasan perkhemahan kat bahagian atas ni memang lapang dan luas. Kira kita boleh muat satu kampung lah kat sini. Tapi serius lah, waktu tengah hari dia panas. Matahari tegak atas kepala sebab dia tak ada pokok alang cahaya matahari tu. Jadi terik sampai ke petang. Patutlah kita orang perasan memang ramai yang start packing awal pagi. Mungkin sebab tak tahan panas kot. Yalah, ya. Sini ada lewat. So kalau ramai kita boleh parking kat sini lah, kat luar. Ini tak ada orang. So kita lepak je lah. Right. Ni view dia. Memang enjoy sini. Tenang tak bagi aku. Tapi tak tahulah kalau malam tu bunyi motor kuat sangat ke, kereta kuat sangat ke. Ini pun ada chalet depan tu. Okay, sini ada chalet lah kalau korang nak book chalet. Dan ni bahagian surau. Ni surau dia ada penjaga lah kat sini. Penjaga lah kan surau dia. Kita tengok surau dia. Mantap. Ni surau dia kat atas. Alright. So ni lah. Sana kat sini pun kita boleh parking. Kalau kita nak park lah. Kalau ramai sangat banyak kereta, kita parking dekat sini lah. Okay. So jom. Gerak. Okay guys, jom kita pergi ke sungai dia. So ni lalu atas sungai dia ke atas
So turun atas kita sampai di sungai dia. Alright. Ini sungai dia. Ni tangga dia. So kita naik tangga balik. So ada ni. Okay, kita boleh parking kita kat sini. Ni kita set up sini hari ni. Dan view dia, jom kita tengok dia punya tandas tu. Tandas dia biasa-biasa je. Okay, ni view dia. Tandas dia. Ni kita nak ke bawah. Turun bawah kita ada spot untuk camping kat bawah ni. So ada banyak tempat kat sini. Cuma sini tak terredup lah. Dan sini ada few tempat lah. Mana kat sini ada 1, 2, 3 dan sampai kat sini lah. Nampak? Alright. Kat sini pun view sungai. View sungai. Lepas ni chalet menghadap sungai juga lah. Tapi kita kat sini lah. Okay. Ni view sungai dia. Sini lebih pada landai lah. Untuk budak-budak mandi sini okey lah. Kan? Okay, ni dia. Air sungai sini bukan daripada sungai yang sama yang mengalir dari Taman Ekorimba Sungai Tua. Taman Ekorimba Sungai Tua tu dari Sungai Batu yang terus mengalir ke dalam Tasik Batu. Air sungai kat sini dari Sungai Liam yang terus mengalir ke Ulu Yang Baru. Cuma air sungai ni cetek sikit lah. Tapi selamat dan sesuai lah untuk seisi keluarga, untuk santai-santai dan lepak-lepak lah. Sebab kat sini agak teduh sikit. Yes, jom kita tengok dia punya toilet dulu. Okay, toilet dia macam biasa je lah. So ni tapak-tapak dekat bawah ni. Okay, kita akan ke atas. So, jom. Toilet dia campur. Toilet dia. So kita boleh masuk sini. Dan dekat toilet ni dia ada 2 sinki juga. Sebab tu sini sinki dia ada 2. Okay. Ada 2 sebelah-sebelah je. Dan dalam ni adalah tandas dia. Dan sini tandas dia okey. Tandas dia okey je, biasa je. Ni tandas dia. Tandas biasa dia. Boleh lah. Dia ada banyak lah. Cuma tandas kat sini campur. So kat sini ada 3 shower. Okay, dengan ada water heater sekali pun. Di sini ada 2. Tambah cingkong. Okay, tempat mandi. Basin ada kat luar. Dan sini pun ada. Okay, itu je lah untuk kita punya TV kali ni.